Saya memang tak nak pun sebenarnya buat benda ni. Saya rasa macam bersalah sangat sebab saya bagi makan anak-anak saya dengan duit haram. Saya sebenarnya kerja kerajaan. Gaji saya pas potong semua dah adalah dalam RM5,000. Yang tinggal dekat saya cuma RM2,000 untuk saya bayar hutang bank. Setiap bulan tu RM9,000 lah nak kena bayar setiap bulan. Lebih daripada RM9,000. Sedangkan saya gaji saya berapa je. Suami saya pinjam dengan Along lebih 10 orang. Jadi saya tak mampu nak bayar semua tu Cik Arif. Sampai saya terpaksa Pasal apa tu? Sampai saya terpaksa jual diri untuk tampung, untuk bayar semua perbelanjaan. Untuk settlekan masalah hutang Along ni semualah. Ya Cik Arif. Sebabkan dia tak bayar, jadi saya yang terpaksa tangguh semua ni. Dia langsung tak ada rasa bersalah Cik Arif. Dia langsung tak ada rasa nak cari kerja ke, nak cari duit ke, nak bayar semua hutang-hutang Along, nak tolong saya ke. Langsung tak ada rasa bersalah. Sekarang ni dah mula bersuara nak lepaskan saya. Langsung tak ada rasa kesian kat saya yang mati-mati cari duit untuk dia. Nampak macam saya seorang dia yang kena tangguh. Nampak macam puan yang bersalah lah sebenarnya. Saya minta tolong kat Cik Arif, tolong saya. Solusi keuangan